Semua dah panas ya? Okey, sekarang ni dah tiba masanya untuk kita dengar perkongsian daripada speaker utama kita. Orang ni sebenarnya kalau dia bercakap, dia boleh cas semangat kita sampai penuh bateri. Sampai penuh bateri kalau dia cakap. So kalau anda rasa nak give up ke, dengarlah sharing dia betul-betul. Sebab dia pun bukannya Juan Chua Ho terus jadi diamond. Tak. Dia pun mula dari bawah juga macam kita. Tapi apa beza dia dengan kita? Dia tak duduk bawah tu lama-lama. Okey? Dia tak pilih untuk duduk bawah tu lama-lama. Dia panjat tangga, dia jatuh, dia bangun, dia panjat lagi, dia jatuh, dia bangun, dia panjat lagi, dan sampailah sekarang dia jadi diamond. Jadi jom kita sama-sama serap aura juang dan semangat daripada Diamond Isman Nizam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. والذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah lemah ni. Ni lemah sebab pergi Cina ke apa? Tak pergi Cina kan? Ke terlebih makan kuih raya ke apa? Tekak sakit. Okey, tak apa. Okey, saya tak nak buang masa sebab masa yang diberikan agak suntuk untuk saya. Sebenarnya tajuk ni sangat dekat pada hati saya. Okey? Sebab cerita tentang persaraan ini adalah salah satu kepakaran saya. Siapa yang nak plan untuk persaraan ataupun retirement plan, boleh berjumpa dengan saya, kecuali ataupun Puan Irna. Puan Irna memang dah tahulah pasal retirement plan. Okey. So, macam mana dengan pembentangan Puan Irna tadi? Sangat bagus kan? Cerita dia memang kalau saya rasa lah, bagi saya kalau 30 minit yang Puan Irna cakap tadi kat depan tu, ini tak cukup. Tak cukup untuk menggambarkan bagaimana bestnya trip yang dianjurkan oleh Chua Ho. Kalau bagi siapa yang belum kenal saya, sebelum saya join Chua Ho, saya juga adalah bekas ejen insurans. Okey, saya pernah pergi trip dengan satu company antarabangsa yang sangat terkenal di Malaysia. Okey, dan saya bagi tahu ke namanya? Bagi tak tahu. Saya malu ni. Company dia pernah dengan nama Prudential. Kan? Sangat famous kan? Mana-mana kalau tengok pasal insurans, cakap pasal Prudential. Betul tak? And then selepas tu saya join Business Unit Trust, pun pergi trip. Okay, itu pun saya nak kena bagi tahu kan? Nama company? Tak payah? Tak payah Okay, dia agak seorang ke sepasang? Okey, nak bagi tahu lah ni, nak bagi tahu. Saya dah pernah pergi trip, macam-macam trip. Pergi Australia, pergi Thailand, lepas tu China, Shanghai sebenarnya. Actually saya dah pergi dengan campuran Chua Ho dah 3 kali. Okey. Sebab tu saya tak teruja sangat pergi Shanghai. Tapi Hangzhou okey. Okey, Shanghai ni bagi saya dah biasa. Okey. Lepas tu pergi Singapura, Indonesia dan sebagainya lah kan. Tapi kalau nak ikutkan trip yang diberi percuma oleh company, okey, hanya pergi seorang. Bukan berdua, seorang. Maksudnya saya yang join business tu, hanya saya saja yang pergi. Kita punya spouse tak ikut. Tapi dekat sini Chua Ho taja dengan pasangan sekali. Tepuklah sikit. Jadi kalau katalah saya nak join company yang lama ni, nak bawa pasangan sendiri, pasangan masing-masing, jadi pasangan tu sendiri pun kena buat bisnes yang sama. Jadi kalau dekat situ sebenarnya nak achieve pun bukannya mudah tapi kalau nak cerita tentang quality trip yang pergi berbeza, apa kalau saya bandingkan dengan company saya sebelum ni, Chua Ho is the best.
Okay, bukan saja kerana tempat tinggal dia yang 5 star, bukan saja makanan, tetapi layanan. Okay, sampaikan kita setiap bas tu ada orang Shuanghu yang ikut kita setiap masa. Dia tanya keperluan kita, dia bagi air dekat kita setiap kali naik bas ni, dia akan tanya seorang. Dia bagi air, seorang bagi air. Saya tak dapat layanan tu sebelum ni dekat company yang lain. Jadi saya sangat bersyukur kerana saya membuat pilihan yang tepat untuk memilih company yang sehebat Shuanghu. Okay, tak payah cakap lama-lama Ada topik yang kena bincang. Okay. Alright. So apa dia tajuk hari ni? Adakah anda bersedia untuk bersara? Saya dah bersara lah. Umur saya tahun ini ialah 47 tahun. Dan saya boleh katakan saya dah bersara. Kerana apa? Kerana setiap pagi saya bangun, saya tak boleh pergi ofis. Dan jiran saya tanya, you kerja apa? Saya YB lah, yang bersara. Sebab apa? Sebab saya duduk kat rumah pagi-pagi memang tak keluar pergi mana-mana. Dia tak pernah nampak pun saya pergi ofis. Jadi bilakah ataupun adakah anda pernah plan bila nak bersara? Jadi dekat sini soalan dia ialah, bila kalian plan nak bersara? Pernah fikir tak? Ataupun you plan untuk bersara sampai bila? Ataupun tak ada plan langsung nak bersara? Ada? Sebab kalau nak ikutkan plan orang yang bekerja ni, okay, biasanya dia akan bersara pada umur berapa? 55 kan? Sebab setiap orang boleh keluar duit IPF pada umur 55. Betul? Itu standard lah. Kalau overseas umur 60. Kita dekat sini memang manja sikit lah. Umur 55 dah start bersara. Apa dia? Sekarang 60. Okey lah 60. Tapi kalau kerjaan tak tetapkan begitu, agak-agak you nak bersara bila? Boleh tak kita tetapkan sendiri bila kita akan bersara? Boleh kan? Okey, sekarang tetapkan bila you nak bersara. Boleh? Saya nak tanya seorang-seorang. Boleh tak ni? Kaina bila nak bersara Kaina? Kaina saya tak nampak dia bila nak bersara. Sebab dia asyik sibuk je. Sekarang ni you kena plan bila nak bersara. Kalau sekarang umur 47 tahun, okay, rasa-rasa nak plan bersara umur ketika you nak jadi gold diamond ke, nak jadi triple diamond ke. Sebab apa kena plan? Sebab apa kena plan? Sebab masa. Ya, kalau you tak plan, okay, apa akan jadi? If you fail to plan, apa dia cakap? We are plan to fail. That's it. Dan saya pun tak bercadang untuk buat bisnes Shuanghu ni sampai bila-bila. Maybe 5 years. Lepas ni takkan nampak saya dekat sini lagi. Serius saya cakap. Sebab saya bukan nak buat benda ni sampai bila-bila. Betul? Lepas ni akan ada leader-leader yang lain akan naik. Takkanlah saya seorang je naik ke atas. Kan? Balik-balik muka sama je kan? Cakap pun bosan juga kan? Muka sama je kan? Okay. So sekarang ni balik nanti fikir bila you nak bersara. Okay, soalan yang kedua, berapakah jumlah wang persaraan yang sesuai untuk anda sebelum anda bersara? Benda penting ni. Bersara dah tahu bila, and then you kena tahu berapa wang yang you kena ada sebelum you bersara. Tahu tak bersara ni apa maksudnya? Tak bekerja lagi, tak ada pendapatan lagi. Kalau tak bekerja, mestilah tak ada pendapatan tu. Ada tak syarikat yang nak bayar you percuma? Tak ada kan? Kena datang office, betul tak? Kena pergi orang cakap pagi-pagi bangun, pergi office dan sebagainya, baru dah dapat gaji, betul tak? Tapi kalau dah bersara, memang tak ada pendapatan. Sebab tu kita tengok orang-orang daripada kalangan kita yang tak plan tentang persaraan, okay, dia akan bersara dalam keadaan yang susah. Jadi saya akan tunjuk untuk slide yang seterusnya. Okay.
Kenapa tulisan jadi macam ni? Okay. Maafkan saya okay. Fakta tentang persaraan. Baca ni. Majoriti rakyat Malaysia mempunyai peratus simpanan ataupun EPF sekitar 100,000 hingga 150,000 saja pada umur persaraan dan simpanan kurang daripada 10,000 sepanjang bekerja. Cuba you bayangkan daripada kita muda, daripada umur 25 tahun bekerja sampai kita nak retire umur 60, kita ada 10,000 saja dan EPF 100 hingga 150,000. Rasa cukup ke? Kenapa tak cukup? Banyak ni kan? Ni banyak ni. Rasanya kalau rumah pun beli rumah kos rendah saya boleh beli kan? Betul tak? Tapi cukup tak? Nanti saya tunjukkan cukup tak. Ini bermakna jika anda mempunyai sejumlah itu, anda hanya boleh membelanjakan sebanyak RM416 atau RM625 sebulan untuk dibelanjakan selama 20 tahun. Tahu tak duit persaraan ini untuk apa? Untuk menampung kehidupan ketika bila? Kita bersara. Kita bersara umur 60. Kalaulah kita boleh hidup sampai umur 80, betul tak? Maksudnya ada 20 tahun gap. Maksudnya 100,000 ni untuk digunakan untuk menampung 20 tahun kita tak bekerja. Rasa cukup? Tak cukup. Kenapa? Kalau dibagikan kepada 20 tahun, you hanya sebenarnya boleh membelanjakan sebanyak RM400 hingga RM625 sebulan. Takut tak? Kerja saya memang nak melakuk kawan. Betul. Saya cakap betul ni. Okey. Lagi. Pendapatan bawah 2,000 adalah golongan yang dikategorikan sebagai miskin kota. Setuju? Sebab tu orang duk mengeluh harga barang naik. Betul? Kata-kata mengeluh. Betul tak? Sebab wang tak cukup. Sebenarnya memang hidup ni keras lah, betul tak? Hazrat Walter cakap hidup ni keras, tapi kita tak boleh biar duduk dalam kat situ, betul tak? Kita kena lakukan sesuatu. Dan kebanyakan terpaksa bekerja semula untuk menampung kehidupan hari tua. Betul? Ini ada yang dulu dah kerja bagus-bagus, lepas tu dah retire, terpaksa cari kerja lain. Kadang-kadang kerja jadi apa? Jadi pak guard, kadang-kadang kerja jadi sebagai cleaner. Adakah itu kehidupan yang kita nak? Dan seterusnya, plan your retirement now, ataupun jika tidak, kita akan terpaksa menghadapi kesusahan hidup pada masa yang akan datang. Okay? Right. Ni keratan Ahbar ni. Bukan saya buat tengok wang KWSP saya sudah habis. Mak, katanya banyak tapi habis. Lagi apa? 90% ahli KWSP bawah 30 tahun dijangka tak cukup wang bersara. 90%. Lagi 81% ahli KWSP tak cukup wang untuk bersara. Lepas tu duit KWSP lebih 500,000 juta habis licin. Macam kepala dia. Okay? Pesara ubah suai rumah, buat kenduri kahwin anak. Nampak? Logik tak boleh habis? Cuma you bayangkan you punya gaji 5-6 ribu sebulan, tiba-tiba lepas you retire you dapat 500 ribu. Tak habis ke? Habis. Sebab kita tak biasa untuk membelanjakan wang sebanyak itu. Betul tak? Kita rasa kaya, betul kan? Tiba-tiba kaya. Right? Nampak? Tiba-tiba pula licin kan? Jadi kita tengok kat sini cabaran kewangan zaman kini. Harga barang naik tapi gaji tak naik. Boleh bagi tahu saya tak, bagi mereka yang bekerja makan gaji ni, rasa-rasanya gaji naik ke setiap tahun? Dan kalau naik, berapa kenaikannya? Kita tak tahu langsung. Kita tak tahu. Kau bersyukur ya Allah, aku redha dengan rezeki Allah bagi. Kalau nak ceritakan inflasi saja, inflasi 3% setahun minimum tapi gaji you tak naik. Rasa-rasanya cukup ke duit yang kita ada nanti? Tak cukup. Sebab duit kita tu dimakan oleh inflasi. Faham tak? Okey, nanti saya tunjukkan inflasi Right. Trend zaman sekarang, orang kahwin lambat. Setuju? Anak masih kecil dan perlukan pembiayaan pendidikan yang semakin mahal. Tengoklah, pasal nak? Bersedia tak kita? Anak-anak yang masih kecil ni
kita rasa sangat complacent dengan kehidupan kita. Kita rasa kita dapat pekerjaan yang tetap. Kita rasa bos kita sayang kita, kan? Dia akan jaga kita sampai kita tua, kan? Kan? Wah, bagus betul lah bos kau ni. Tapi kita lupa yang ini kita kahwin lambat. Bila kita dah retired, anak masih kecil. Saya punya anak baru masuk universiti. Saya tahulah dia punya kos dia macam mana. Nak masuk asasi, setahun kena bayar berapa? 14,000. Itu baru masuk asasi tau. Belum masuk degree lagi. Okey? Okey. Hutang isi rumah antara yang tertinggi di dunia. Kerana apa? Sebab ada hutang kad kredit, ada hutang kereta, rumah dan pendidikan. Ni lahir-lahir je pergi belajar balik daripada universiti, kan? Dah ada hutang apa? Pendidikan, iaitu PTPTN. Okey. Kena bayar berapa tu? PTPTN biasa kena bayar berapa? 200-300 bulannya. Still hutang. Maksudnya kita keluar daripada universiti je, confirm dah hutang. Okey apa? Kurang pengetahuan terhadap perancangan kewangan. Kan? Tak ada celik langsung tentang kewangan. Tak tahu menahu macam mana nak uruskan kewangan. Ini satu problem. Nanti bila dah tua ataupun dah retire, nanti barulah kita terfikir, adakah simpanan yang kita ada mencukupi? Tapi masa dah tak ada. Betul tak? Okey apa? Kos kesihatan dan rawatan penyakit yang tinggi. Ini masalah orang yang ada masalah penyakit. Sebab sepanjang yang saya tahu, okay, dalam dunia ni tak ada manusia yang kebal daripada penyakit. Setuju? Tak ada. Kalau you kata you sihat sekarang, belum tentu 10 tahun akan datang you sihat. Betul? Sebab tak ada, saya tak pernah jumpa orang yang sihat sampai sepanjang zaman. Tak ada, kan? Okay. Dia kadang-kadang dia rasa dia sihat sebab dia tak test, dia tak check. Cuba pergi check full blood test. Tengoklah. Saya silap, dia punya bacaan darah tu dah haywire lah. Kan? Okay. Lepas tu tak cukup simpanan untuk masa depan, ketidaktentuan ekonomi dan terperangkap dengan skim penipuan kewangan seperti love scam, scammer dan sebagainya. Okay. You tengok kat sini, harga barang naik menggila. Gaji tak naik-naik, tapi harga barang naik. Okay. Tiba-tiba semua barang naik mendadak. Kan? Pengguna sangat terbeban. Okey, tapi kalau kita tak ada isu duit, rasa-rasanya timbul isu tak pasal benda ni? Tak ada kan? Kalau barang naik pun bayar je kan? Senyum je. Kalau pergi mana-mana butik ke, tak tengok harga, angkat je baju. Betul. Cuma kita tak ada duit je. Betul, kena check. Okay, right. Lagi inflasi Malaysia meningkat kepada 33% pada April 2023. Tahu tak inflasi ni apa? Okay, tengok kat sini. Tapi nanti saya tunjuk inflasi Okay, gaji jutera statik. Gaji untuk kejaya jutera. Kenapa saya ambil pasal jutera? Sebab saya dulu bekas jutera. Saya dulu kerja jutera. Okay, dia cakap kat sini, gaji untuk kejaya jutera di Malaysia tidak berubah sejak 20 tahun yang lalu. Okay, malahan lepasan kejuruteraan universiti tempatan tidak menerima upah seperti yang diharapkan dan ada yang menerima kurang daripada 2,500 sebulan. Cuba you bayangkan ni, kerja penat-penat 5-6 tahun dekat universiti dengan hutang PTPTN dan sebagainya, keluar daripada universiti, dapat kerja, gaji kurang daripada 2,500. Saya dulu masa lepas graduate tu dapat gaji juga, tapi tak adalah sampai 2,500, 1,800 betul tu. Tapi banyak beza tak? Tak banyak beza. Saya graduate tahun 2004 masa kerja engineer. Sekarang dah 2025. Maksudnya dah 20 tahun. Perbezaannya tak banyak mana. Kan? Sedih tak? Sedih. Okey. Tengok kat sini. Tu Malaysia. Comparison of engineer starting salaries globally seluruh dunia. Tengok gaji orang Malaysia engineer. 2,000 ke 3,500. Kalau you tengok Indonesia, nampak 2,006 hingga ke 5,006. Bayaran kat Indonesia tu lebih banyak daripada Malaysia.
Kalau you tengok dekat mana, Australia 16,000 sehingga ke 19,000. Sebab itu banyak talent di Malaysia pergi mana? Migrate ke luar negara. Sebab isu bayaran ni. Kan? Tapi adakah kita bersedia untuk terperangkap dalam keadaan seperti ini, ataupun kita nak mengambil langkah yang lain supaya kita boleh mengubah kehidupan kita? Betul tak? Itu adalah pilihan. Okay? Right. Bagaimana wang bersara boleh habis dalam sekelip mata selepas bersara? Ni ada 500,000 ni. Tadi ada licin kan? 500,000 licin kan? Licin 5 tahun confirm licin. Sekelip mata, tahu-tahu je tak ada lah. Aku beli apa siap? Tak ada kan? Tengok ni, first kali bayar hutang. Betul tak? Mungkin ada hutang along ke hutang adik-beradik, hutang bank. Nak bayar hutang 50,000 lagi apa? Renovate rumah, masukkan perabot 50,000 lagi. Takkan nak pakai perabot yang sama? Duit dah banyak. Lagi pula dah raya. Malulah saya, jiran saya pakai ni kan perabot cantik-cantik. Saya tak tukar perabot, dah 20 tahun tak tukar perabot. Kan? Lagi beli kereta baru lagi dengan maintenance lagi 30,000. Takkan nak kereta yang you pakai, yang dah 15 tahun you pakai sekarang, nak pakai lagi 20 tahun yang akan datang. Kan? Kurang-kurangnya Azia ni 30,000. Saya bukan letak kereta Mercedes. Kalau Mercedes lain cerita dia. Lagi pergi umrah ataupun haji lagi 30,000. Lagi pendidikan anak yang nak masuk universiti 20,000 kali dengan bilangan anak. Kalau ada 5 orang, kalilah dengan 5 orang, tak 100,000. Kan? Lagi apa? Kenduri kahwin anak. Tak nak buat dekat balai raya, nak buat dekat hotel. Mestilah grand kan? Bukan selalu. Once in a lifetime. Kan? Padahal bukan anak tu yang nak beria sangat kahwin kat hotel. Kan ada mak je ke, mak bapak je nak pakai hotel. Kan? Sebenarnya untuk mengadakan majlis untuk anak kahwin ni, tanggungjawab siapa? Tanggungjawab anak lah. Bagi saya tanggungjawab mak bapak. Buatkan majlis untuk anak. Tapi tak perlulah sampai grand-grand. Kan? Grand tu dah kira nafsu lah, betul tak? Kan? Bagi saya tu ada tanggungjawab parents. Okay? Makan dan minum saja. Okay, makan dan minum saja nampak ni. Selama 20 tahun 360,000. RM50 ni maksudnya makan satu family. Kalau family kecil mungkin RM30. Cubalah kira, kali dengan 30 hari, kali dengan 12 bulan. Ada tak orang yang tak makan? Kenalah puasa. RM360,000 ni saya bukan cakap benda kosong. Lagi petrol dan tol. Ada tak yang pergi mana-mana jalan kaki? Tak ada kan? Pergi naik kereta, naik motor. Ni petrol dan tol 30 hari, 12 bulan, selama 20 tahun 144,000. Pernah kira tak? Banyak. Saya perlu cakap lagi benda lain. Contoh macam bil elektrik, bil telefon, Astro, air dan sebagainya. Lagi apa? Senang lagi. Jadi kalau nak katakan, you kata you ada 100,000 EPF tu, sebenarnya cukup ke tak? Lebih daripada tak cukup. Dah takut belum? Risau. Risau Kalau tak risau saya tak tahu nak cakap apa. Okay? Okay, saya dah jangan balik sakit jantung Alright. Okay. Right. Kesan inflasi terhadap harga. Tengok kat sini. Nasi lemak tahun 1990 harga dia 50 sen. Betul tak? Mungkin murah daripada ni. Betul kan? Siapa yang pernah hidup sebelum 1990? Kan? Ramai kan? Kan? Mungkin dapat jumpalah nasi lemak harga 50 sen. Lepas tu tahun 2000 naik RM1. Tahun 2010 naik RM150 RM50. And then seterusnya tahun 2024 sekarang ini dah jadi RM2, RM2.50. Tahu tak? RM6.50 pun ada. Itu siap lauk lah kan kot. Siap dalam pinggan. Maksud saya yang bungkus ni. Yang bungkus ni mungkin mesti dapat dalam RM2 ke RM2.50.
Okey. Okey, kalau kita tengok kat sini berapa peratus kenaikan dia? Daripada 50 sen naik RM2 ni, berapa persen? 300% selama 34 tahun. Maksudnya kalau you bagikan selama 34 tahun ni, 300 bagi 34 ni, maksudnya nilai dia berapa? Lebih kurang dalam 8% kenaikan harga. Gaji you naik setiap tahun naik 8% ke? Tak kan? Itu you kena tahu. Ni inflasi ni, nilai mata wang, harga barang makin naik. Saya pernah jumpa lah, sejak zaman Dr. Mahathir, harga barang makin turun, ada? Tak ada. Jadi apa yang kita merengek dekat Facebook ni sebenarnya? Kita buang masa dekat Facebook, kita bergaduh tentang kata kerajaan salah ni, salah tu, harga barang makin naik. Mana pernah harga barang makin turun? Yang turun hanya hujan dan teh berung. Itu je. Kan? Embun lah. Kan? Okay? So kita kena realistik sikit dengan keadaan sekarang. Okay? Kita tengok dengan time value of money. Ni saya belajar masa saya belajar dekat unit trust. Okay? Kalau baca kat sini, a lump sum investment of 10% with interest compounded yearly accumulates the amount indicated at the respective years. Maksudnya kalau dia ada 10,000 dengan compounded 3% ataupun 4% sampai 12% ni, ni tahun dia. Berapakah nilai dia akan terjadi? Maksudnya kalau 10,000, kalau 12% ataupun 8% disimpan dalam mana? 8%? ASB contoh kan. ASB pun tak dapat 8% sekarang. Okay, dulu. Okay, 8%. Kalau katalah you biar dalam ASB, okay, 10,000 tu akan menjadi 21,589. Nampak? Ini gunanya table ni. Okay, table tak jumpa mana-mana lah. Table ni ada dekat unit trust, besar engineer ada bagi tahu. Okay, jika sekarang tahun 2025, pada 10 tahun yang akan datang, iaitu pada 2035, okay, jika inflasi 3% setahun diambil kira, nilai 13,000 pada tahun itu adalah bersamaan dengan nilai 10,000 pada hari ini. Kalau you tengok dekat sini, kalau you tengok dekat sini, okay, 3% inflasi setahun, ini adalah nilai 10,000 pada sekarang. Maksudnya, okay, 10 tahun akan datang, okay, untuk dapatkan nilai 10,000, harga barang tu akan naik menjadi seperti ini. Nampak? Kalau you boleh beli harga tu, harga 10,000 barang tu, 10 tahun akan datang harganya akan menaik menjadi 13,000. Itu maksud. Jadi kalau you plan for your retirement, kalau you katalah you nak plan retirement 10 tahun akan datang, kalau sekarang you cakap you nak ada 5,000 sebulan, maybe tak cukup lagi. Sebab kita punya mata wang makin turun. Betul? Sebabkan oleh inflasi. Okay? Right. Tengok kat sini. Ini kita punya umur kita hidup. Okay? Kenapa saya letak 23 tahun? Sebab rata-rata bekerja umur 23 tahun kan. Ada yang bekerja mungkin 18 tahun. Betul tak? Lepas experience dan sebagainya. Tapi saya letak 23 ni kira average lah. Okay? Kita start bekerja 23 dan kita retire umur 55. Tengok dekat sini. Ini adalah tempoh kita mengumpul kekayaan ataupun mengumpul kita punya wang persaranan. Okay? Selama 32 tahun. Okay? Dan kenapa saya letak 1.2 juta? Kenapa? Tak tahu. Okay? Tak tahu lagi. Sebab ini adalah nilai minimum yang you kena ada kalau you nak retire dalam keadaan yang selesa. Sebab apa? Sebab kalau you tengok dekat distribution period, selepas 55 tahun, katalah you umur boleh hidup sampai 80 tahun. Orang Syofo ni umur dia panjang-panjang dah. Jangan main-main. Kita nak melanjutkan usia dan duit pun banyak. Kan? Dia kena ada cukup. Jadi kalau kita tengok kat sini 25 tahun yang akan datang, okay, distribution period ni 1.2 juta, maksudnya you hanya boleh gunakan sebanyak 5,000 sebulan. Okey lah 5,000 sebulan, betul tak? Still okey. Tapi you kena ada ni 1.2 juta. Bukannya 150 ataupun 150,000. Saya cakap serius ni.
Jadi kalau katalah you sekarang ni umur 40, you ada masa 15 tahun untuk capai 100.2 juta. Betul tak? Boleh tak achieve? Boleh. Sebab tu saya minta you stay sampai maghrib ni nanti. Dan saya bersyukur sebab tak ramai hari ni. Dan saya kurang nervous. Sebab saya marah ni cakap macam ni. Sebab ramai orang Melayu kita, orang bangsa kita tak tahu pun pasal benda ni. Setuju? Saya rasa ramai kalangan bangsa yang sahabat-sahabat kita daripada Chinese dengan Indian tahu banyak pasal benda ni. Okay? Right. Bagaimana memilih? Jadi kalau macam mana kita nak dapatkan aim 1.2 juta tu? Jadi bermula daripada memilih kerjaya yang betul. Jadi kerjaya yang betul ni yang macam mana? Apa tujuannya untuk mendapat kerjaya yang betul? Ialah tujuannya untuk mendapat apa yang kita impikan. Kalau katanya kita buat kerja tu bertahun-tahun tapi kita tak boleh dapat apa yang kita impikan, rasa-rasa masih nak stay kat situ ke? Betul tak? Jadi kita kena tanya, apakah kerjaya yang kita ada sekarang boleh membantu kita mencapai apa yang kita impikan dalam hidup selepas 10 hingga 20 tahun bekerja keras? Jadi rasa-rasanya kalau dah 20 tahun kerja tu masih tak dapat, rasa-rasanya kena buat apa? Kena resign lah. Itulah cerita dia. Dan dalam sini saya nak bagi tahu, kena resign bukan buat apa-apa, tak buat apa-apa, tapi kena buat sesuatu lah, betul tak? Alright. Okay. Dan yang pertama sekali, kita kena jelas dengan apa yang kita nak. Kadang-kadang kita tak jelas. Jadi kita hanya, masa saya graduate dulu, saya tak jelas dengan apa yang saya nak. Apa yang saya fikir ialah saya graduate, saya dapat jadi kerja engineer, dapat gaji yang bagus, kerja 10-20 tahun betul retired. Lepas tu boleh enjoy dengan income ataupun saya punya EPF sampai hari hayat. Tapi dia bukan semudah itu. Okay? Semua orang ingat macam tu kan? Ya. Kan? Betul tak? Bunda? Nak cakap apa-apa? Okay? Dia tak semudah itu. Kalau dulu masa saya belajar, saya tanya lecturer saya berapa gaji dia, RM5,000 tau. Waktu tu tahun 1997. Saya tanya lecturer saya gaji RM5,000. Saya kata, banyak. Tapi dia kata mana ada banyak, kejap je habis. Gaji masuk tu kira macam transit je, lepas tu dia keluar balik. Betul tak? Kan? Masuk pukul 8, pukul 10 habis lah. Kan? Lepas tu, boleh ke dapat apa yang kita inginkan dengan kerjaya yang kita pilih ini? Tanya pada diri. Saya tanya pada diri saya kerja sebagai engineer, saya boleh dapat tak apa yang saya impikan kalau saya kerja engineer sampai mati? Kan sahabat ada sahabat mati, sampai 55 kan. Saya kerja engineer pun saya tak mampu beli, tak cukup duit untuk beli Lindsay untuk isi saya. Macam mana tu? Kan? Okay. Jadi apa dia tak refund kita tentang kejayaan dalam hidup? Ni untuk orang yang ada masalah ni. Dia tak tahu apa yang dia cari. Jadi saya nak bagi tahu apa dia tak refund kejayaan dalam hidup. Apa yang dia cari, apa yang dia inginkan, apa yang dia impikan dalam hidup. Tengok cuba fahamkan maksud kejayaan sebenar. Ni dalam Syarhu. Seorang yang betul-betul berjaya harus memiliki wang, masa dan kesihatan serentak. Saya jumpa ini tahun 2012 dulu dengan Kak Ina. Baru saya tersedar dalam lamunan. Rupanya aku salah. Rupanya aku dulu cari dua ni. Cari satu ni je, cari wang. Tapi yang ini agak-agak kurang-kurang sikit. Lepas tu kesihatan langsung tak fikir. Betul tak? Hanya di dalam Syarhu saja cakap pasal kesihatan. Untuk apa you ada banyak wang, untuk apa you banyak masa, tapi you selantar atas katil. Pergi China, pergi Syarhu atau pergi Shanghai, pergi Hangzhou dengan naik wheelchair, you rasa okey tak? Itu bezanya. Sebab tu indahnya kehidupan ni kalau adanya kesihatan. Kan? Wang penting. Ya betul, wang penting. Masa juga penting. Dan kita penting kerana sihat. Barulah ini
dikatakan sebagai kejayaan hidup. Okay? Saya tak cerita pasal kejayaan hidup di akhirat Ini ke dunia saja dulu. Kasih settle dulu. Okay? Okay? Sebenarnya cuba bayangkan, okay? Mungkin dalam 5 tahun atau 10 tahun akan datang dia jadi seorang yang kaya. Pernah tak terfikir nak jadi seorang kaya ni? Kan? Dia kena banyak berangan, okay? Come on. Berangan is free. Ini berangan pun malas. Kan? Takut. Kan? Jadi macam mana rezeki tu nak datang kat kita? Kan? Lepas tu dekat pada Allah kita nak minta kekayaan, tapi kita tak berani nak cakap berapa kekayaan yang kita nak. Kita hanya cakap Allah nak bagi kekayaan. Mungkin Allah kata RM10 pun kaya juga. Betul tak? Cakaplah. Kenapa nak malu-malu? Allah tu maha kaya. Kan? Bukan sekadar bumi, satu semesta alam ni ada dia punya. Setakat nak bagi 1 juta, 2 juta bagi saya tak ada masalah. Itu pun kalau you layak. Kan? Allah nak bagi duit bukan sahaja nak bagi, dia bagi tengok you layak ke tidak bagi. Kan? Okay. So apa yang you inginkan dalam kehidupan? Renungkan dengan keadaan hari ini. Wang bukan segalanya. Setuju? Tapi segala-galanya dalam dunia ini memerlukan wang. Okay? Okay? Kita nak bantu orang miskin pun kita perlukan wang kan? Kita nak bantu mak bapak kita. Kalau dalam satu family tu ada adik-adik 10 orang, rasa-rasa mana mak bapak kita sayang? Yang paling disayang? Yang paling bagi banyak duit. Kan? Pedulilah dia tak datang, dia tak balik kampung dah mungkin dah setahun sekali baru balik. Punyalah dia punya anak seorang ni duduk menepil aja kat rumah dengan dia, duduk meneman dia sampai dia tua. Tapi yang dia ingat siapa? Yang bagi duit. Tak jadi cuba buat. Betul. Kan? Tapi sekarang ni saya bagi mak bapak saya duit, dengan mak mentua saya duit setiap bulan 800 ke 1000 ringgit melalui Syuangho. Saya tak perlu ambil 1 sen pun. Syuangho yang bagi duit pada dia. Nampak tak? Dengan cara apa? Kuatkan dia punya network. Jadi setiap tu saya balik. Kalau balik kampung dia senyum je dia. Memang dia pencen dia tak settle lah. Kan? Itulah cerita dia. Kan? Right? Kau dah tak faham juga tak tahu. Lepas tu sibuk yang teramat sangat, letih bila difikirkan. Faham tak dia? Sibuk dengan kerja, tak tahu buat apa. Dia kerja dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Lepas tu balik sambung lagi kerja. Tahu tak kerja kita tu adakah kerja yang memberikan hasil? Macam mana yang boleh katakan memberikan hasil? Bila dia mendatangkan wang. Betul tak? Bila dia bagi duit, betul tak? Barulah boleh dikatakan produktif. Tapi saya tengok ada di kalangan kita ni, dia tak boleh bezakan antara kerja yang rutin dengan kerja yang utama yang kena buat. Dia tak ada priority. Okay, especially suruh rumah lah. Memanglah saya faham suruh rumah tu kerja dia nak kena masak, nak kena basuh baju, okay apa? Nak siram pokok, nak lipat baju, betul tak? Memang kerja sampai pagi sampai malam memang tak habis. Besok ulang benda sama. Tapi mendatangkan duit tak? Tak mendatangkan duit. Sibuk. Cuba kita ubah sedikit kita punya structure day tu. Mula-mula buat Syuangho dulu, kan? Lepas tu barulah buat kerja kita rutin, masak ke apa ke. Adakah kerja Syuangho akan mengganggu kita punya kerja rutin? Tak kan? Basuh tetap basuh, betul tak baju tu? Masak tetap masak, kan? Tapi kita cuma spend 1 jam atau 2 jam untuk Syuangho. Contohnya buat posting ke, kan? Follow up klien ke, buat TikTok ke, kan? Buat live ke. Sekarang memang tak nampak hasil. Hasilnya mungkin akan nampak 5 atau 6 bulan yang akan datang. Tapi masalah kita tak bukan tak buat, tak sabar. Baru buat satu video, bos video aku ni boleh viral ni, kan? Rupanya tengok 2 orang kan. Lepas tu give up.
Come on. Orang nak tengok video kita bukan tiba-tiba terus ramai tengok apa? Tengok kita punya video. Influencer yang nampak sekarang pada hari ni, dia bukan tiba-tiba famous tau. Kenal Nazri Hamdan? Siapa kenal Nazri Hamdan? Cuba tengok Facebook Nazri Hamdan, yang pakar ekonomi tu. Cerita pasal ekonomi je dalam Facebook tu. Sekarang ada TikTok apa semua kan. Mula-mula yang dengar hanya 50 orang. Tapi sekarang dia punya follower ratus ribu. Can you imagine? Tapi dia buat video hari-hari. Kita buat video setahun sekali pun belum tentu. Malu kan? Ada. Okay. Right. Dan akhirnya masalah kesihatan yang sangat menakutkan. Kan? Ni masalah ni. Kan? Setuju tak? Setuju. Jadi kita kena fikir kita di mana dan apa tindakan kita. Kita nak biarkan bila? Sampai bila? Adakah sampai umur kita jadi sekarang 30, jadi 40 baru kita nak bertindak, ataupun kita nak bertindak sekarang? Kena bertindak sekarang. Kenapa kena bertindak sekarang? Sebab masa berjalan. Okay, fine. Sebab katalah 10 tahun akan datang you masih hidup pun, adakah tenaganya sama seperti sekarang? Takkan sama. Itu cerita. Okay? Jangan ambil mudah saya cakap. Cuba tengok kan ni B40 buat perangai apa ni. Tengok dekat Facebook macam-macam ni orang tanya. Kalau saya ada modal 100, bisnes apa yang sesuai waktu sekarang? Macam-macam orang cari. Bilang apa yang boleh dapat gaji 3,000 ke atas tanpa memerlukan kelulusan tinggi. Beribu-ribu orang kat luar sana yang mencari pekerjaan seperti Chuang Hong. Siapa nak tolong ni kalau bukan kita? Okay? Jadi isu peluang modal perniagaan dan pekerjaan dekat Malaysia ni, okay? Semua orang duk mencari kerja, okay? Kita nak bagi kerja, tak nak buat kerja, okay? Dah tahu pula Chuang Hong tak nak buat betul-betul. Problem tak? Problem. Okay? Jadi dah nampak kan masalah di depan mata? Nampak kan? Okay, jadi kita dah tahu kita kena buat sesuatu untuk mengubah nasib. Jadi persoalannya, mengapa Chuang Hong? You dah dapat belum jawapannya? Mengapa you pilih Chuang Hong? Kan masih belum masih terpinga-pinga. Apply saya suruh datang seminar, saya datanglah hari ni. Saya pun tak tahu apa jadi. Okay, kenapa saya pilih Chuang Hong? Kenapa saya tak stay buat bisnes insurans saya tak stay buat bisnes unit trust saya pilih Chuang Hong? Salah satu dia ialah sebab kerana saya boleh buat bisnes ini bersama pasangan saya. Ya, nak soalan apa? Tanya apa? Best tak buat bisnes atau bekerja sama pasangan? Best kan? Kita tak suka? Tak suka lah abang. Abang jangan dekat saya lah. Jadi cuba kaya kan. Nanti abang nak berapu je kan. Tak boleh. Kita nak buat bisnes ni, kalau nak buat dengan pasangan, kita kena pastikan yang pasangan kita faham dengan kerja apa yang kita buat. Betul tak? Kalau macam saya dengan isteri saya, kita bagi kerja. Ya. Saya buat presentation pertama, dia jadi presenter kedua. Lepas ni dia lah ni nak masuk ni. Dia gigil juga tu, nampak tengok saya pegang mic. Kan? Mana boleh tahan kan? Sebagai contoh. Okay? So kena bagi kerja. Kalau you buat seorang-seorang, saya rasa susah, penat. Kalau you buat seorang yang ambil masa 10 tahun untuk jadi diamond, okay? Mungkin dengan pasangan you hanya perlu 5 tahun. Sebab tu kena ada pasangan bawa dia datang sini. Biar saya sekolahkan macam ni. Betul kan? Sebab dia tak nampak Chuang Hong ni apa dia sebenarnya. Tapi bila dia pergi trip, baru dia tahu Chuang Hong ni apa. Tapi tak dapat pergi trip lagi. Kena pergi trip. Kenapa kena pergi trip? Sebab itu satu-satunya peluang you bercakap dan berbual dengan upline yang berjaya dalam Chuang Hong. Betul tak? Takkanlah dengan saya je you nak pergi menempel. Katalah saya ni you punya upline. Takkan dengan saya je nak jumpa. Betul tak?
Kan, nak jumpa Patrick ke, nak jumpa siapa lagi yang power tu, Mariani. Kan, bila lagi peluang nak jumpa? Nak korek rahsia dia. Kan, sebab tu Chuang Ho dia kumpulkan semua. Gitu. Bukan sekadar berjalan je ambil gambar selfie no. Saya tengok dengan macam Irna ni kan, dia menempel dengan border dia. Kan, saya nak berjalan dengan border apa saya punya isteri pun tidak lagi dia. Letak dia yang tua je. Kan, sebab nak korek rahsia isteri saya. Kan. Bila lagi nak jumpa? Okay, jadi mengapa Chuang Ho? Sebab Chuang Ho boleh menjadi plan persaraan yang ideal. Tengok kat sini. Dia menawarkan wang, masa dan kesihatan. Okay? Sekarang ni memanglah you tak ada wang, you tak ada masa. Sebab apa? You mengusahakan bisnes Chuang Ho. Tapi you cuba bayangkan, you usahakan dengan betul-betul. Saya cakap, lama ke 5 tahun? Kalau usaha betul-betul ni kan, tak lama kan 5 tahun untuk mendapatkan income 13,000 sebulan. Saya kerja engineer selama 20 tahun, tak pernah cecah pun 10,000. Kalau dalam bisnes kopi plan 111, setahun dapat 12,280 setahun kan. Tapi kalau you buat, kalau you cecah 13,000 dalam masa 5 tahun, dia tak dapat setahun tak 5 tahun sekalipun, berbaloi tak? Masih berbaloi. Sebab saya kerja engineer 10 tahun tak dapat gaji macam tu. Kenapa you masih buang masa ni? Seni bang. Okey. Lagi di Chuang Ho adalah seperti memanage aset. Setuju? Setuju. Kita punya network itu adalah kita punya aset yang menjana pendapatan. Dekat sini bagi menjana pendapatan pasif yang berterusan. Bekerja keras membina perniagaan selama 5 hingga 10 tahun supaya bersara dengan pendapatan yang hebat. Kalau you imbas semula slide saya sebelum ni, you kena ada 1.2 million kan? You kena ada 5,000 sebulan kan? Inilah sebabnya supaya you ada pendapatan pasif ni. Saya sebenarnya bukan nak cakap apa dah. Sebenarnya kalau saya dengan isteri, kalau tak bekerja selama 2-3 bulan pun, 5 figure income tetap ada. Can you imagine? Saya buat jadi diamond ni tak lama pun, 5 tahun je. Rasa-rasanya kalau macam Mariani tu 18 bulan jadi gold diamond. Kalau orang lain boleh buat, rasa-rasanya ada tak orang kita ni boleh buat? Mesti boleh. Okey. Rasanya orang lain pun tak handsome macam kita. Tapi kenapa dia jadi gold diamond? Kan? Okay, apa? Pendapatan yang boleh diwariskan, potensi tambahan. Sebab tu kalau tengok dekat sini orang DJ Chuang Ho ni 20-30 tahun kat sini kan, masih enjoy pendapatan yang boleh diwariskan ni. Boleh kalau nak bagi pada anak dia ke, cucu dia ke, whatsoever, terpulang pada dia. Kan? Tak best ke? Sangat best. Okay? Lepas tu mempunyai career path yang jelas. Sebab tu ada orang kata join multi level ni tak ke mana. Betul tak? Masa depan tak menentu. Tapi dekat Chuang Ho ada tak career path yang jelas? Ada kan? You masuk company mana? TNB ke, Petronas ke? Ada tak? Tiba-tiba you interview, besok you punya boss cakap you bakal jadi CEO Petronas. Tak ada kan? Tapi masih kerja dekat situ. Kenapa? Sebab tak ada career path yang jelas. Kita dekat sini kita dah tahu career path kita bagaimana kan? Daripada VM, lepas tu nak jadi senior, jadi special, diamond dan sebagainya sampai gold diamond. Semua layak untuk jadi diamond. Semua berpeluang untuk jadi gold diamond. Tapi kalau Petronas semua layak jadi CEO kan? Tak layak pun. Seorang je jadi CEO. Mana dengan ramai jadi CEO? Aduh, marah ni. Lepas tu perniagaan yang tidak membuatkan kita terikat pada tempat dan masa. Very flexible kan? Sebab tu kami dekat China berjalan-jalan, saya masuk juga tetap senyum kan? Tanya Robert kan? Saya tetap masuk kan? Tahu-tahu tengok buka dekat kita punya Shanghai online kan? Tiba-tiba jadi 50,000, 100,000, betul tak? Saya tetap jalan. Kan you nak satu bisnes yang you kena pergi jumpa klien. Every time you nak buat sale, kena jumpa klien. Kan? Saya tentu kan?
Ataupun you nak sale, yang you tidur pun sale masuk. Mana satu? Kita nak tidur, sale pun masuk. Senyum je. Tak tahu besok pagi bangun dah ada 10,000. Ya kan? Senyum je. Masa tu boleh lah nak memasak ke kan, nak basuh pinggan ke kan, sebab dia dah masuk. Right? Apa yang ni? Okay, ni tawaran career path yang jelas dan masa depan yang terjamin. Ni nampak ni. Nampak tak? Nak pergi mana ni? Kalau katalah you nak pergi triple diamond kan, ni apa, gold diamond 35,000 dan ke atas. Okay, diamond ni boleh dapat 15,000, 12,000 dan sebagainya. Anggaran masa, you kena tetapkan masa. Kalau you tak tetapkan masa, you tak akan tahu bila you akan jadi gold diamond. Paling tidak pun diamond. Kenapa diamond? Kenapa kena jadi diamond ni? Kenapa? Apa pentingnya diamond? Kita tak tahu sebab apa kena jadi diamond. Tu kan Cik Is, Allah terputar Cik Is jadi senior pun okey. Kan? Sebab sebenarnya recognition untuk seorang diamond di Shangpo adalah sangat hebat. Sebab semua orang kenal you. Sikit-sikit, diamond. Bila masa aku kenal orang ni? Kan? Dia panggil you diamond kan? Pergi mana-mana overseas semua diamond. Pergi mana-mana, katalah you pergi balik kampung apa, tiba-tiba tersempat dengan orang Syahro, dia panggil you diamond. Kan? Layanan tu. Okay? Recognition itu, pengiktirafan. Okay? Ia adalah satu benda yang tidak terbeli dengan wang ringgit tau. Okay? Jadi you kena tetapkan bila you nak jadi. Kalau bagi saya, achiever ni paling tidak pun 3 bulan. Ataupun vice manager ni 6 bulan. Okay? Sebab isi saya Puan Yuli ataupun dipanggil bonda, dia ambil masa 4 bulan saja untuk jadi vice manager. Itu pun dia cakap dekat Kak Ina, dia cakap dia tak nak buat bisnes. Cuba kalau dia cakap dia nak buat bisnes, rasa-rasa dia diamond tak? Waktu tu lah 6 tahun dia lepas. Tapi dia mengambil masa terlalu lama untuk decide untuk buat bisnes. 6 tahun tau. Rasa-rasanya kalau 6 tahun dulu, kalau dia dah decide pada awal, mungkin saya pun dah jadi gold diamond. Saya dah tak ada dekat sini sebab dah jadi gold diamond. Kan? Dah target nak retire. Betapa ruginya masa tu sebab apa? Tak membuat apa? Keputusan. Senangnya you tak buat keputusan dia, senang cerita. Kalau you tak nak buat tu sebab you tak nak buat, itu dia. Itu adalah keputusan dia. Ataupun you tak buat keputusan tu, itu adalah satu keputusan. Setuju tak? So you kena buat keputusan, nak buat Syahro ke tidak. Selagi you tak buat keputusan, takkan ada perjalanan. You tak ada perjalanan, nak cuba-cubalah buat Syahro. Tak ada. Tak ada. Dia bukan macam Puan Yuli, dia tak nak buat bisnes pun boleh jadi vice manager. Okay. Okay, you kena buat keputusan. Balik ini kena decide, I nak buat bisnes Syahro dengan sungguh-sungguh. Boleh? Jadi saya nak tengok lebih ramai lagi. Semua orang dalam bilik ni kena pergi share. Okay, saya ingat ni bukan semua ni. Okay, jangan saya tak ingat. Okay, rekod mereka Puan Mariani di kampung dalam masa 18 bulan. Jadi tengok ni kelebihan perniagaan MLM Syahro. Nampak? Tak perlukan modal, tak perlu kelulusan ataupun pengalaman, tak perlu beli stok ataupun simpan stok, tak perlu maintain pembelian setiap bulan, tak perlu hantar pada customer. Siapa kat sini masih hantar produk pada customer? Cuba ubah sikit dia punya cara kerja. Kenapa? You sebenarnya tak perlu hantar pun pada customer. Semua tu boleh post, betul tak? Syahro dah boleh postkan. You ada banyak kerja lagi boleh buat. Kalau you boleh stok hantar ni produk ni pada customer. Okay? Lagi apa? Tak perlu buka kedai. Bisnes yang fleksibel, boleh dijalankan di mana-mana pada bila masa. Keahlian percuma. Okay? Perniagaan yang boleh diwarisi, produk berkualiti tinggi, taraf kadar pembayaran bonus yang tinggi, kebebasan masa wang dan kesihatan. Banyak kan? Kalau you pergi makan gaji, ada tak bos you offer macam ni? Tak ada. Itu pun untuk gaji 2,000 ke 3,000 sebulan.
dia perniagaan ni tidaklah susah dan juga tak mudah. Okey, dia bukannya susah dan mudah. Dia tak ada orang cakap susah sangat, tidak. Senang sangat pun tidak. Okey? Tapi asalkan ada kemahuan yang tinggi. Okey? Setiap orang ada peluang untuk berjaya. Jadi kalau kita tengok kat sini penghargaan hebat daripada syarikat, recognition dan sebagainya. Okey, masa dah cukup. Biasa. Okey. Jadi tawaran mengubah kehidupan. Tengok kat sini. Buat je play kopi CEO ni RM12,280. Dalam masa setahun ni boleh ubah kehidupan ber. Kan? Saya rasa dekat company mata level lain tak ada plan macam ni. Ada tak? Tak ada. Sebab produk apa? Sebab apa boleh jadi? Sebab kopi CEO tak mahal. Semua orang boleh mampu beli kan? Tapi itu pun ada masalah nak jual. Okay? Jadi bukti kejayaan saya dengan isteri saya ni. Tak banyak lah di tahun 2 tahun lepas. Okay, kejayaan punya visi. Okay, tengok income saya dengan isteri. 200,000 setahun. Dia boleh senyum. Mau pagi pun tengok isteri pun senyum. Dia pun senyum. Okay? Happy wife is a happy life, betul tak? Jadi kalau isteri sudah suka, kita pun suka, hati pun suka, betul tak? Betul Robert? Kan? Right. Jadi kita, selain daripada itu, bukan saja kita dapat income yang bagus, kita boleh dapat berjalan percuma. Kalau nak plan nak pergi berjalan sendiri, saya rasa memang tak terbuat lah. Betul tak? Okay, lepas tu pergi ke negara-negara yang cantik-cantik macam ni. Lepas tu lah yang terbaru dalam Shanghai. Siapa tahu saya kat mana? Siapa tak tahu saya bagi RM10. Saya kat mana? Kat mana? Depan, diamond depan. Mana? Depan je semua. Depan diamond. Ni saya ni. RM10. Ada RM10. Okey. Ni perniagaan ini tiada jalan pintas. Okay, tak ada jalan pintas. Tak ada tiba-tiba orang boleh beli pangkat. Okey, company lain boleh beli pangkat kan? Kat sini tak boleh beli pangkat. Mungkin you boleh beli pangkat vice manager. Tapi diamond you tak boleh beli. Sebab apa? Sebab apa diamond tak boleh beli? Sebab you kena beli setiap bulan selama 6 bulan. Betul tak? You kena maintain diamond setiap 6 bulan. Boleh beli tak? RM50,000, RM91,000 PV selama 6 bulan berturut-turut. Boleh tak? Company lain mungkin you boleh beli, tapi dekat sini tak boleh beli. Unless kalau you betul-betul kaya lah. Okay? Jadi siapa hari ni adalah pilihan kita yang kita buat pada 10 tahun yang lalu dan 10 tahun yang akan datang akan ditentukan oleh keputusan kita pada hari ini. Jadi buatlah keputusan dengan betul. Okay? Macam kami dah buat keputusan, memang betul-betul memang all out, buat aktiviti sendiri. Ni lukis-lukis ni, kerja apa ni lukis-lukis ni? Bukan dia susah sangat kerja lukis-lukis. Apa yang susah sangat ni? Tadi saya tengok akak cakap kat depan, boleh bercakap, cuma nak berani ke tak berani je kan? Polis sikit ni. Okay? Cakap ni dekat JB tak ramai lah, tapi gunakan dewan dekat Syong JB. Okay? Segalanya bermula di sini dengan membuat keputusan dan bertindak dengan segera. Okay? Jadi percaya kepada kemampuan diri. Kalau kita tengok dekat sini, Colonel Sanders bermula pada umur 40 tahun. Okay, resepinya ditolak, terima banyak penolakan dan hanya percaya pada umur 65 tahun. Tapi kalau kita umur 50 tahun, kita dah mengeluh. Cuba jumpa dengan pakcik ni, mungkin dia boleh bagi nasihat sikit. Okay? Ni J.K. Rowling. Ni seorang ibu tunggal. Susah tak jadi ibu tunggal? Susah kan? Susah. Tapi dia boleh berjaya hidup. Dia hidup dalam kemiskinan. Novelnya terima banyak penolakan dan berjaya hanya pada umur 32 tahun. Menjadi billionaire ni dua-dua ni. Okay? Jadi what your mind can conceive, it can be achieved. Okay? Ni ciri-ciri ni saya tak payah cerita lah, semua kena ada. Okay, rahsia kejayaan dia apa? Saya nak. Kalau you betul-betul nak syurga, buat betul-betul. Okay? Dan yang kedua, I must do.
Saya tak perlu bagi rahsia sampai 100 rahsia. Apakah rahsia kerja Encik Is dan Puan Yuli? Siapa boleh jadi diamond? Tak ada. Ini je dulu. Okay? Start dengan ini dulu, okay? Boleh? Alright. So, mesti ada tentang kehidupan. Kalau you tengok dekat sini, in today's uncertain economy, the safest solution to be wealthy and to be in total control and enjoy freedom for you and your family is to have a multiple streams of income. Kena ada multiple stream of income. Sebab tu kalau you hanya bergantung kepada satu-satu income, bahaya tak? Bahaya. Ingat kembali waktu kita PKP. Berapa ramai orang kena buat kerja? Kita tak masa belajar ke? Okay? Tapi kalau masa PKP, kami naik pangkat daripada senior jadi special. Okay, saya rasa cukup sampai di situ. Baik balik Okay, baik balik. Okay. Ambil gambar. Okay, ada masalah tak? Saya rasa terlebih 7 minit. Ke terlebih setengah jam? Masya Allah, saya ingat saya start 3.30. 3.45 tadi saya start kan? Okay, ada apa-apa soalan tak? Saya rasa, adakah tuan-tuan dan puan-puan rasa penyampaian saya hari ini memberikan manfaat? Ada. Okay, dengan itu saya katakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cuba tengok orang sebelah. Tanya dia, terbakar tak? Dah rentung ke? Dah hangus itulah saya cakap tadi. Orang ni kalau dia bercakap, dia boleh charge bateri kita penuh. Dah penuh ke belum? Dah Jadi saya harap semoga semua yang datang ni balik bukan sekadar bawa buku nota, bukan sekadar bawa rakaman sahaja balik dengan bawa sekali semangat dan azam baru. Okey, sebenarnya kawan-kawan, setiap orang ada potensi dan peluang yang sama untuk berjaya. Tapi kenapa tak semua orang capai kejayaan tu? Sebab kejayaan tak datang tanpa perubahan.